Kita menganjurkan pertandingan di peringkat negeri nanti. Apa dia pertandingan tu? Perancangan dah ada, pertandingan pun dah ada. Jadi tunggu, nantikan apakah pertandingan yang akan dianjurkan oleh SK Bayan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Mukilino, Kru TVSS Sekolah Kebahasaan Bayan Baru. Boleh tuan perkenalkan diri? Okey, saya Saiful, Cikgu Saiful. Saya sedang menjalani perantisan di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Baiklah. Apakah maklumat pihak sekolah menganjurkan bengkel ini bersama PBD Barat Daya? Okey, matlamat pihak sekolah menganjurkan program ini terbahagi kepada 3. Okey, matlamat dia yang pertama adalah kepentingan terhadap sekolah, yang kedua kepentingan terhadap guru, dan ketiga adalah kepentingan terhadap murid-murid Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Yang pertama, kepentingan kepada pihak sekolah, yang mana kalau guru-guru menguasai pengetahuan untuk mengelola pertandingan, kita boleh meningkatkan pencapaian SKAS kita di bidang 5.4, iaitu pencapaian sekolah. Iaitu dengan harapan jika guru-guru pandai mengelolakan majlis, maka pencapaian sekolah akan dapat ditingkatkan. Manakala kepada guru-guru, matlamat kepada guru-guru, kepentingan pada guru-guru adalah guru-guru akan mendapat pengetahuan tentang cara pengelolaan yang betul dan bersistematik, yang mana guru-guru dapat mengaplikasikan pengetahuan ini di sekolah sendiri ataupun boleh dibawa keluar daripada sekolah. Yang ketiga, kepada murid-murid pula, saya mengharapkan apabila guru-guru berjaya mengelola pelbagai pertandingan di peringkat negeri dan kebangsaan, maka murid-murid akan berpeluang untuk mendapatkan markah PAJSK yang lebih tinggi. Lebih ramai murid-murid akan berjaya mendapat markah PAJSK yang lebih tinggi lah. Itu matlamat penganjuran bengkel pada kali ini. Apakah kepentingan SK Bayan Baru menjadi tuan rumah bengkel ini? Okey, berkenaan dengan kepentingan kenapa SK Bayan Baru menjadi tuan rumah untuk bengkel pada kali ini adalah SK Bayan Baru menyasarkan, selepas ni kita dah berbengkel, guru-guru dah ada pengetahuan, jadi selepas ni kita akan menganjurkan satu pertandingan di peringkat negeri. Jadi sebelum kita menganjurkan satu pertandingan di peringkat negeri di SK Bayan Baru ni, maka pendedahan awal dibuat pada guru-guru. Jadi matlamat utama kenapa tuan SK Bayan Baru menjadi tuan rumah pada kali ini adalah sebagai persediaan untuk kita menganjurkan pertandingan di peringkat negeri nanti. Apa dia pertandingan tu? Perancangan dah ada, pertandingan pun dah ada. Jadi tunggu, nantikan apakah pertandingan yang akan dianjurkan oleh SK Bayan Baru. Itu saja. Baiklah, sekian. Terima kasih.